Dream high. Lambat dah ni. Masuk pun Cikgu Aiman. Dah pukul 8 suku ni baru sampai. Macam mana ada contoh kepada murid kalau masa sendiri pun ke laut? Itulah, bukan hari ni je dia lambat. Minggu lepas, masa mesyuarat pengurusan panitia pun dia diam membisu. Masa Cikgu Fatin tanya tentang pengurusan sukan, dia terus mengelak. Betul tu Cikgu Salma. Sebagai guru baru, awak perlu ada komitmen yang tinggi. Cikgu Aiman, boleh saya tahu kenapa awak selalu mengelak setiap kali saya berikan tugasan tambahan? Sorry Cikgu Sama, Cikgu Razi, Cikgu Fatin. Saya terlambat hari ni, saya bangun lambat. Banyak benda nak kena fikir. Saya tak confident. Nak urus banyak benda serentak. Susah lah macam ni Cikgu. Aiman, keyakinan itu datang daripada kesediaan seorang guru. Kalau kesediaan PDP pun awak kurang mantap, macam mana murid nak fokus jaga awak masa awak sedang mengajar? Betul tak? Okey kelas. Awak cuba buka teks. Cikgu muka surat 46 tu. Awak baca dekat atas ni. Awak dah siap baca tu, awak tengok bawah dia tu ada soalan tu kan? Kalau awak cubalah jawab dulu. Nanti dah siap baca, awak jawab. Okey kelas, boleh? Cikgu Aiman memang macam ni selalu kan. Dia bagi buku teks, lepas tu suruh kita baca sendiri. Lepas tu tak ada aktiviti apa yang menarik. Macam mana kita nak minat belajar kan dengan dia? Betul tak? Betul tu Hafiz. Cikgu Aiman pun nampak macam tak yakin je nak mengajar kat depan tu. Macam takut-takut je. Kenapa murid-murid ni macam tak berminat ya? Apa silap aku agaknya? Aiman, saya tengok awak belakangan ni macam ada masalah je. Ceritalah kat saya, apa masalah awak tu? Cikgu Faidah, saya ada something saya nak share dengan cikgu. Saya sejujurnya lah, saya rasa saya ni gagal lah sebagai seorang cikgu. Saya dah lewat, masuk kelas tak prepare. Dengan cikgu-cikgu lain pun, ya Allah, saya rasa awkward lah, saya malu lah nak sembang dengan orang. Saya takut sebenarnya, saya takut kalau diorang bagi saya kerja-kerja tambahan macam tu. Oh, macam ni lah Aiman. Saya rasa ini berpunca daripada pengusaha masa yang lemah, keletihan mental dan juga kurang keyakinan diri menyebabkan awak selalu mengelak. Ya, betul kata Cikgu Faridah tu. Faktor persekitaran, kerja dan juga tekanan dalaman, jika kita tak dapat uruskan dengan baik, akan mematikan motivasi diri kita, terutama motivasi intrinsik kita sebagai pegawai awam. Cikgu Aiman. Okey, Cikgu Aiman. Sejak akhir ini saya nampak Cikgu Aiman banyak perubahan. Okey. Kami di sini dan saya juga dan sebagai rakan kerja awak sedia membantu dan juga sokong awak. Okey, kalau ada benda tak faham ke, ada benda minta tolong ke, tanya je saya ataupun cikgu-cikgu lain. Okey. Cikgu Faridah pun ada. Okey. Saya dah start buat lesson plan. Jadi, budak-budak takkan bosan lagi dalam kelas saya. Saya juga dah set alarm. So, setiap hari saya akan bangun lebih awal dan saya juga boleh datang sekolah tepat pada waktu. Bagus Aiman, untuk keyakinan diri, Cikgu Aiman buat simulasi depan cermin dulu. Lepas tu, Aiman buatlah aktiviti yang menarik dalam kelas. Barulah best. Ni bukunya. Cikgu Zikri, Cikgu Faidah, saya dah jadi cikgu lebih baik. Cikgu. Okey semua, untuk hari ini kita akan buat aktiviti berkumpulan. Kita nak buat apa? Kita akan main role play. Are you guys ready? Siapa nak mula dulu? Cikgu, saya cikgu. Saya nak buat tugas hari cikgu. Boleh juga? Boleh cikgu. Please. Alah, tak boleh lagi. Hei. Ya. Macam mana? Best tak? Dengan Cikgu Aiman sekarang kan? Nampak perubahan dia dari awal dulu dan sekarang kan? Sekarang banyak aktiviti dia, betul tak? Banyak aktiviti waktu belajar. Macam ni lah. Aku pun semangat nak belajar. Kalau buat aktiviti banyak macam ni. Jom dah, kita fokus belajar. Oh, Cikgu Aiman, masuk. Silakan duduk. Okay, saya nak ucapkan tahniah Cikgu Aiman. Laporan daripada guru-guru panitia dan juga Cikgu Farida menunjukkan yang Cikgu Aiman dah membuat perubahan yang sangat luar biasa. So, ni saya bagi surat penghargaan untuk Cikgu Aiman. Cikgu Aiman sekarang ialah cikgu yang berwibawa, berdisiplin dan juga berintegriti. So, saya harap Cikgu Aiman dapat teruskan usaha dan semoga kita dapat bekerja dengan lebih baik lepas ni. Terima kasih Kawan Ketua, terima kasih Cikgu Faidah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan guru yang lain. Transformasi ini mengajar saya untuk menjadi seorang cikgu yang lebih bersasiah dan juga untuk membawa budaya kerja kelas pertama. Apa rakan-rakan guru, tanpa daripada sokongan semua, saya tak mampu berubah untuk jadi lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Okay, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkah laku Cikgu Aiman dan sasiah dirinya. Yang pertama ialah pengurusan masa yang lemah. Yang kedua ialah kurang keyakinan diri. Ketiga ialah persediaan PDP yang kurang mantap. Yang keempat ialah kurang komitmen terhadap tanggungjawab. Dan yang terakhir, komunikasi yang lemah. Kesimpulannya, kisah ini mengajar kita bahawa transformasi sasiah bukan berlaku sekelip mata, tetapi melalui kesedaran diri, kesediaan menerima teguran, sokongan daripada rakan sekerja dan usaha yang berterusan. Sebagai pegawai awam, kita hendaklah sentiasa mengamalkan disiplin, integriti, profesionalism, accountability dan budaya kerja kelas pertama
pertama agar dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti serta menjadi teladan kepada masyarakat. Sesungguhnya, kejayaan bukan diukur pada kesempurnaan seseorang, tetapi pada kesungguhan untuk berubah menjadi seorang yang lebih baik. Semoga kisah ini menjadi inspirasi kepada kita semua untuk sentiasa memperbaiki diri, bekerja dengan penuh integriti, mengamalkan budaya kerja kelas pertama demi kecemerlangan kekhidmatan awam.